dia pencabar seri SUV C segmen EV negara kita, Leapmotor B10. Kalau tengok daripada segi luaran pun memang nampak premium dengan reka bentuk yang clean, waistline and body profile aerodynamic membuatkan dia boleh capai 0.265 drag coefficient paling terbaik dalam kelas dia. Pengecasan daripada 30 ke 80% bawah 20 minit and also dia boleh pergi sejauh 434 km sekali charge. So kalau daripada KL nak ke Penang pun tak ada masalah. Ruang dalam dia pun luas, boot belakang boleh buat 6 beg 20 inci, ada underfloor storage, ada front and glove box besar sampai boleh letak laptop 14 inci. Baris kedua ni pun cukup selesa untuk penumpang. Masuk dekat bahagian dalam, korang boleh nampak seat material dia guna bambu charcoal which is sangat friendly untuk family and baby. And bukan tu je, dia punya panoramic sunroof memang sangat besar. And also ada infotainment screen, floating and untuk Apple CarPlay and Android Auto akan masuk pada Januari 2026. Cuma satu je kelemahan dia which is dia guna tayar linglong 18 inci which is tayar ni tayar murah. So prestasi dia tak setanding dengan mid-range atau premium tayar yang lain. Untuk 200 pelanggan pertama, korang boleh dapat harga promo launch untuk B10 Live harga RM99,800 and B10 Design harga RM109,800. So apa pendapat korang? Komen dekat bawah.